Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Dana, selamat malam. Saya langsung dari Padang Arena Mutiara di Tebing ini untuk membawakan aksi perlawanan persahabatan di antara pasukan Panthers FC menentang pasukan Ultra FC. Dan perlawanan baru saja dimulakan. Aksi di babak yang pertama ini. Dengan ketika ini pasukan Panthers FC cuba bergerak dari kanan ke kiri. Sri Nanda akan melakukan gerakan di bahagian tepi ini. Ini merupakan pasukan Ultra FC yang memakai jersey berwarna putih. Kita mohon sedikit maaf kerana ada sedikit kesulitan untuk menyiarkan secara langsung ini. Dengan perlawanan baru saja dimulakan memasuki minit-minit yang awal ini. Kerana masih lagi tanpa jaringan. Yang ketika ini pasukan Ultra FC yang memakai jersey berwarna putih cuba untuk mengawal permainan. Dan kawalan cuba dilakukan di bahagian tepi ini. Terima kasih kita ucapkan kepada semua yang baru saja bersama dengan kami di Bola Rusak SN. Ini dia gerakan yang cuba dilakukan di bahagian tepi ini. Untuk ketika ini dikawal, gaya dirampas oleh pasukan Panthers FC. Ada ruang untuk ketika ini lakukan gerakan di bahagian tepi. Dengan pasal Ultra yang kelihatan cuba untuk melakukan kawalan di bahagian tepi. Sebelah kanan ini ada dua pemain yang cuba untuk merantai. Lim Adriano terlepas oleh Lim Adriano. Satu percubaan awal namun mudah untuk menyaksikan penjaga gawang pasukan Panthers berjaya untuk mengawal permainan. Dengan ketika ini pasukan Panthers yang memakai jersey berwarna purple biru ini. Ini merupakan jersey ketiga mereka. Mereka ada 4 jersey utama untuk aksi di musim ini. Terima kasih juga kita ucapkan dan juga kredit kepada designer kita iaitu Lazim Raihan yang berjaya untuk menyiapkan 4 rekaan baju yang cukup fantastik. Dan Lim Adriano terus melakukan gerakan di bahagian tepi untuk ketika ini. Kawalan yang cuba untuk menafikan gerakan di bahagian seberang kiri pasukan Panthers. Namun diteruskan. Ada ruang untuk melakukan percubaan. Jaringan gol yang pertama. Jaya terhasil. Mesti gerakan yang dilakukan di bahagian kiri ini. Itu dia selebrasi daripada 4 sekawan yang menjadi individu penting. Ada Zack dan juga Lim yang menjadi tunjang utama kepada gerakan jaringan gol pertama kepada pasukan Panthers FC ini. 1-0 untuk ketika ini. Terus dimudahkan. Pantas pasukan Panthers FC melakukan serangan awal walaupun jika kita perhatikan pasukan Ultra terlebih dahulu yang mengawal permainan. Zack berjaya untuk merampas cukup lincah pemain ini dan Sipa whistle untuk ketika ini memberikan kelebihan kepada pasukan Panthers FC. Dengan sepakan percuma kira-kira 25 meter daripada gawang gol pasukan Ultra. Jadi kita perhatikan ada 3 pemain mempersiapkan benteng
bagi menghalang gerakan menuju sepakan bola mati ini. Kesaksikan bagaimana lambungan dilakukan terus kedakapan penjaga gawang pasukan Ultra FC untuk meredakan sedikit tekanan yang dilancarkan oleh pasukan Panthers FC. Lim Adriano, dua kali aksi cuba untuk mengawal bola tersebut. Baik kawalan yang dilakukan oleh Zack dan terus dilambungkan ke bahagian kanan untuk perebutan fizikal antara dua pemain pasukan Panthers dan juga Ultra di hujung seberang sana. Namun kini lontaran ke dalam berpihak kepada pasukan Ultra. Lontaran ke dalam. Namun itu bukanlah kesalahan asas yang seharusnya dilakukan di minit-minit awal ini. Lim Adriano. Kawalan cuba dilakukan dengan agak sedikit kelang kabut. Terus diberikan di bahagian tepi. Mujur. Dihalang sebentar tadi. Untuk ketika ini memberikan kawalan kembali kepada pasukan Panthers. Diberikan kepada penjaga gawang untuk mereka melakukan build up di dalam kawasan mereka sendiri. Dengan jaringan awal itu mungkin menjadi suntikan semangat untuk barisan pemain pasukan Panthers bagi menghadapi perlawanan persahabatan bersama dengan pasukan Ultra ini. Mereka kelihatan cuba untuk melakukan kawalan di bahagian kiri. Ketika ini Lim Adriano. Namun terlebih dahulu gerakan itu dikesan berada dalam posisi offside. Dan dihentikan seketika perlawanan untuk memberikan laluan untuk laungan Azam. Kita berehat seketika. Okey, jangan.
Cubaan suara 1, 2, 3. Okey, kita kembali. Untuk aksi di babak yang pertama sebenarnya dihentikan seketika untuk memberikan laluan bagi lawangan Azan. Kekasaran. Dengan peluang untuk ketika ini. Sepakan percuma. Betul-betul di atas garisan kotak penalti. Untuk rembatan dilakukan. Hampir-hampir. Untuk pemain ini. Letakkan nama beliau selaku penjaga gol yang kedua untuk pasukan Panthers FC ni. Terus jauh. Akan dilakukan di bahagian kanan ini. Untuk dikawal oleh Zack. Serangan terus dilancarkan di bahagian kanan ini. Oh, ada sliding. Mana masih lagi dalam barisan permainan. Terus berikan kawalan ke ini kepada pasukan Panthers di bahagian kanan. Terus diberikan di bahagian tepi pada Azra Aiman yang cuba untuk mendapatkan Zack di bahagian tepi. Zack. Oh, agak keras. Akan cuba dilakukan di bahagian tepi ni. Lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Panthers FC ni. Zack terus dikeluarkan kali ini pada pasukan Panthers FC. Cuba untuk menekan belum cukup katanya jaringan gol yang pertama itu. Untuk kini diberikan lontaran ke dalam kepada sepakan penjuru sebenarnya kepada pasukan Panthers untuk dilambungkan ketika ini. Terus ke depan penjaga gawang. Untuk kini mereka bergelut di bahagian tengah. Masih lagi cuba untuk dikawal. Interception cuba dilakukan dengan Zack. Terus melakukan gerakan. Satu umpanan. Namun sekali lagi dikeluarkan. Baik, kawalan yang dilakukan oleh pasukan Ultra. Kali ini pasukan Panthers melakukan gerakan di bahagian tepi. Untuk lambungan dengan tandukan. Dikeluarkan untuk berikan sepakan penjuru kepada pasukan Panthers untuk ketika ini. Dengan lambungan ini. Terus dilancarkan. Sudah kedekapan penjaga gawang sekali lagi untuk ketika ini. Perebutan antara dua pemain antara pasukan Panthers dan juga pasukan Ultra. Ini dimiliki oleh pasukan Panthers di bahagian kanan. Kembali Zack untuk memberikan bantuan. Dengan permainan yang agak sempit itu. Menyaksikan bola masih lagi dalam permainan. Tidak diberikan sebarang tekanan.
Dan terus dikeluarkan sekali lagi. Lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Panthers ini. Baik kawalan yang dilakukan. Akan terus dilakukan di bahagian hadapan. Namun kini kedakapan penjaga gawang pasukan Panthers FC. Kelihatan cuba untuk bermain perang psikologi. Namun tidak diberikan sebarang respon oleh para pemain pasukan Ultra. Kerana ini perlawanan persahabatan. Mana diteruskan. Ada untuk apakah rembatan dilakukan. Namun mudah untuk dikeluarkan kali ini. Untuk memberikan sepakan penjuru sekali lagi kepada pasukan Ultra ini. So, selambungan dilakukan. Oh. Namun tolakan itu terus memberikan sepakan percuma kepada pasukan Panthers FC untuk ketika ini. Kembali diberikan dengan Z. Ini cuba untuk dikejar di bahagian tepi ini. Cuba melakukan sesuatu. Namun kini hanya lontaran diberikan. Dikeluarkan sekali lagi. So, terus diberikan di bahagian tepi ini. Lagi terkandas. So, lagi cuba dikeluarkan. Satu lorongan. Namun tidak diberikan sebarang respon oleh rekan sepasukan. Itu dia tipa whistle. Menamakan aksi di babak yang pertama ini. Pasukan Panthers FC 1, pasukan Ultra FC 0. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana.
FC 1-0. Dan kini mereka bergerak ke aksi di babak yang kedua ini. Dengan permainan cuba dikawal oleh para pemain pasukan Panthers FC di bahagian tepi ini. Baik, kawalan yang cuba dilakukan. Kini bergerak ke bahagian tengah untuk lorongan diberikan. Ditinggalkan kepada rakan pasukan untuk larian dilakukan. Oh, masih lagi ditekan. Jaya interception dilakukan. Apakah jaringan gol bakal dilakukan? Oh, masih lagi cemerlang penjaga gawang pasukan Ultra FC. Untuk ketika ini memberikan sepakan penjuru kepada pasukan Panthers FC ini. Kita saksikan sepakan penjuru ini. Terus lompat tinggi oleh gawang pasukan Ultra ini. Untuk terus mendapatkan pasukan di bahagian atas. Namun berjaya dilepas oleh pemain tengah pasukan Panthers FC. Dikawal untuk pasukan Panthers ketika ini Meng melakukan sentuhan. Untuk mereka melakukan gerakan di bahagian kanan ini. Satu umpanan ke dalam kotak penalti. Ada dua pemain pasukan Ultra yang cuba untuk melakukan hadangan. Terus ini kembali kepada penguasaan pasukan Panthers. Baik, Jad. Kembali terus melakukan gerakan. Jaya lepas. Vicky Ram. Apakah berjaya Vicky Ram? Masih gagal Vicky Ram untuk melakukan percubaan bagi menyudahkan hantaran yang dilakukan di dalam kotak penalti. Dengan terus ketika ini mendapatkan pemain tengah mereka. Dan terus sepakan percuma diberikan kepada pasukan Ultra ketika ini. Pasukan Panthers. Oh, saya diselamatkan. Sambungan. Oh, dua pemain yang terlepas. Pun hantaran yang cukup berkualiti cuba dilakukan oleh pemain pasukan Panthers FC sebentar tadi. Namun kini bola masih lagi dalam penguasaan pasukan Panthers. Rizzo Rossi terus melakukan interception pantas sebentar tadi. Untuk kini dikawal kembali oleh pasukan Ultra. Ada ruang
untuk kini melakukan rembakan lakukan perubahan yang lebih memberikan impak ke kawasan pasukan Panthers FC. Satu dua cuba dilakukan. Vicky Ram. Vicky. Vicky sendiri yang mengambil bola tersebut. Vicky. Lagi ke depan penjaga gawang pasukan Ultra ini. Coret tidak mengenai kamera di sini. Pasti akan mengganggu. Si bagi secara langsung ini. Terus dikawal Vicky Ram. Cukup dominan di bahagian kanan ini. Namun terlepas pula Vicky. Rizzo Rossi. Cuba untuk memberikan lorongan kepada rakan pasukan di bahagian kiri. Dan terus jauh kali ini. Cuba untuk mendapatkan pemain sayap mereka di bahagian kanan ini. Pasukan senyum hijau akan tidak percaya dengan itu tidak terukir walaupun beliau hanya perlu berhadapan dengan penjaga gawang pasukan Ultra sahaja. Dan terus kembalikan pada kawalan pasukan Panthers FC Rizzo Rossi. Cukup aktif beliau di bahagian tengah ini. Jauh kali ini. Cuba untuk mendapatkan pemain hadapan mereka. Baik kawalan yang dilakukan. Masih lagi cuba untuk melakukan gerakan di bahagian tepi ini. Ini penguasaan kepada pasukan Panthers di bahagian kanan ini. Vicky Ram. Sekali lagi cuba untuk mendapatkan pasukan di bahagian depan. Namun sudah pun mengenai tangan pemain ini. Walaupun beliau sudah mempunyai satu ruang yang cukup baik sebenarnya Azrul Aiman. Dengan Vicky Ram kembali. Untuk melakukan satu tackle. Mungkin harusnya dielakkan. Agar tidak berlaku. Kini pasukan Panthers FC terus melakukan gerakan. Namun dikeluarkan. So, ada pun posisi offside. Sekali lagi.
Oh, lontaran ke dalam. Pengadil meneruskan permainan. Kini masih lagi dikawal oleh pasukan Ultra. Mereka mendakwa mengenai tangan salah seorang pemain pertahanan pasukan Panthers iaitu Meng. Kini sepakan cuma diberikan kepada pasukan Ultra. Terus dilambungkan ke bahagian hadapan. Itu mudah untuk dibaca oleh gawang pasukan Panthers FC. Jika kita lihat untuk aksi di babak yang kedua ini, penjaga gawang masih lagi belum betul-betul teruji dengan asakan daripada barisan depan pasukan Ultra FC ini. Terus dilambungkan ke bahagian hadapan Azrul Aiman berhadapan dengan Faiz Gol. Kini kembali cuba untuk dirampas oleh pasukan Panthers FC. Untuk kini diberikan di bahagian kanan ini. Satu lambungan. Dan bola sekali lagi masih lagi melantun ke arah para pemain pasukan Panthers FC. Dan itu akan memudahkan kawalan serta dominasi mereka. Ijat terus dilorongkan ke bahagian kiri. Bola sekali lagi bendera diangkat menandakan gerakan yang dilakukan oleh pasukan Panthers FC sebenarnya dia berada dalam posisi offside. Satu rembatan cuba dilakukan. Kecemaran. Itu gol sebenarnya. Satu jarak yang tidak disangka-sangka oleh penjaga gawang pasukan Ultra. Memberikan gol yang kedua sebenarnya kepada pasukan Panthers FC ini. Dua kosong untuk ketika ini. Satu jaringan yang cukup menarik. Entah dari mana keyakinan itu dimiliki untuk menghalakan bola. Satu ledakan dari luar kotak penalti untuk memberikan ketika ini jaringan gol yang kedua kepada pasukan Panthers FC. 2-0 kedudukan semasa. Semakin selesa pasukan Panthers FC untuk aksi perlawanan persahabatan yang kita bawakan khas secara langsung dari Bolaris Action TV. Teruskan untuk menyokong dengan menekan butang subscribe dan juga kongsikan secara langsung ini agar dapat disaksikan oleh seluruh Malaysia. Dikawal oleh para pemain pasukan Panthers. Aksi antara dua pemain ini pastikan kelebihan diberikan kepada pasukan Ultra FC. Cuba dikawal. Pasukan Panthers FC mungkin dengan jaringan sudah memberikan keyakinan kepada mereka. Vicky Ram gagal untuk melakukan sesuatu. Masih lagi gagal untuk disudahkan. Ijat kali lagi jaringan gol mudah. Si placing kaki kiri ni. Oh, itu dia. Aksi selebrasi daripada Reza Rossi.
Mungkin Rizzo Rossi boleh tukar nama pada Rizzo Cunha. 3-0 untuk ketika ini. Selangsung yang kita bawakan khas dari Padang Arena Tebing di Bandar Dato' On Johor Bahru Johor ini untuk perlawanan persahabatan di antara pasukan Panthers FC menentang pasukan Ultra FC. Dengan ketika ini pasukan Panthers FC mendahului dengan 3 jaringan gol tanpa balas. Cuba untuk lepas. Ini dia Vicky Ram dengan Meng. Untuk perlawanan kali ini beliau bertindak selaku pemain di bahagian benteng. Meng. Rizzo Rossi. Baik, kawalan yang dilakukan oleh Rizzo Rossi. Apakah berjaya Rizzo Rossi? Lawatan lepas oleh Rizzo. Rizzo kembali. Ada ruang. Apakah jaringan gol bakal dilakukan? Oh, tinggi pula kali ini. Kecewa Vicky Ram. Pemain yang ada ira-ira seperti penyanyi Amir Masdi. Namun kini kembali kepada kawalan yang dilakukan oleh pasukan Panthers FC. Satu lambungan. Namun sekali lagi offside. Ketika ini masih lagi selesa pasukan Panthers FC ni. Diberikan kepada rekan pasukan. Diberikan di bahagian tepi. Namun masih lagi dikawal oleh para pemain pasukan Ultra yang ketika ini berjaya untuk melakukan hempasan di bahagian tengah. Untuk mereka melakukan antaran yang dikesan berada dalam posisi offside. Dikesan juga berada dalam posisi offside. Satu lambungan ke bahagian tengah mudah untuk Rizzo Rossi. Lakukan interception di bahagian tengah. Raiman. Satu lob ke bahagian kiri. Untuk mencari rakan mereka di bahagian tepi. Ketika ini naik ke bahagian atas. Apakah beliau bakal bertukar posisi di bahagian atas? Jembatan cuba dilakukan. Oh, hampir. Oh, Rizzo Rossi baik kawalannya kepala beliau. Bukan sebarang botak pemain ini. Kepalanya cukup bernilai. Lagi bergerak di bahagian tepi. Untuk antaran. Sekali lagi Vicky Ram.
berjaya untuk melakukannya. Itu yang penting. Pijat. Oh, main lah. Kaki belakang. Masih bagi Messi di babak yang kedua ini. Ini dia Rizal Rossi dengan aksi selebrasi anak-anak kuningan. Karena bergerak set yang ketiga. Set ketiga ini
Kerana dimulakan untuk aksi di set yang ketiga ini. Kedudukan masih lagi pasukan Panthers FC mendahului dengan 3-0. Dua jaringan di babak yang pertama dan juga ada 2 gol dihasilkan di babak yang kedua. Zack terus diberikan kepada Lim Adriano di bahagian kiri ini. Untuk sini mereka melakukan terlepas pula Zack. Untuk gerakan cuba dilakukan, apakah ada ruang ini bakal dimanfaatkan dengan sebaiknya. Satu aksi. Terus lontaran ke dalam. Cuba dikejar. Namun kini Zack kembali. Terlepas. Kini lorongan cuba dilakukan terlepas. Apakah berjaya? Ada sentuhan penting daripada penjaga gawang pasukan Panthers FC ini. Berjaya untuk halang percubaan yang dilakukan oleh pasukan Ultra sebentar tadi. Sepakan penjuru bakal dilakukan oleh pasukan Ultra. Hampir-hampir. Untuk dua pemain ini menjadi senarai penjaring untuk hari ini. Namun gagal untuk melakukan kuisan akhir itu. Untuk memberikan dengan gol yang pertama sebenarnya kepada pasukan Ultra ini. Lim Adriano masih lagi cemerlang di bahagian kiri. Membantu barisan back four pasukan Panthers ini. Daripada terus diasak oleh pasukan lawan. Gerakan cuba dilakukan di bahagian kanan ini. Terlepas pula. Ada pintasan. Sekali lagi Zack jadi individu yang penting bagi mendapatkan bola tersebut. Sekali lagi cuba keluar penjaga gawang pasukan Panthers FC. Lim Adriano. Terus diberikan ke bahagian kanan ini. Namun tolakan ke bahagian hadapan itu sudah pun dikesan berada dalam posisi offside. So, ketika ini Anik Irfan dibawa masuk untuk menambahkan sengat bagi pasukan Panthers FC ni. Antara pemain yang sering kali lakukan contribution dalam menghasilkan jaringan gol untuk pasukan Panthers FC. Ditahan bola tersebut dengan cukup bersahaja. Ditekan oleh pemain hadapan pasukan Ultra FC. Berebut bola antara dua pemain ini. Lim Adriano naik sedikit ke bahagian atas untuk membantu. Yang ketika ini Lim dicari. Kawalan pertama daripada Lim. Dengan kedudukan Lim sudah pun dikesan berada dalam posisi offside.
Masih dibenarkan untuk lontaran sebegitu. Chan gagal pula untuk mengawal bola tersebut. Pada keluar dari garisan permainan. Lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Ultra. Keluar bola tersebut. Ketika ini dikawal oleh para pemain pasukan Panthers. Tandas bola tersebut. Untuk kini mereka bergerak ke bahagian tengah. Kelihatan adrenalin semakin meningkat oleh para pemain pasukan Ultra FC ini. Di dalam ruangan kotak penalti, apakah akan ada satu aksi tackle bersih untuk menyelamatkan bola tersebut daripada terus menekan barisan benteng pertahanan pasukan Panthers FC dengan tampanan pertama yang agak kuat itu terus dikeluarkan. Cahaya untuk dirampas Ijat di bahagian kanan ini. Ijat cuba untuk Ijat melakukan gagal jaringan itu dilakukan. Ijat hanya perlu berhadapan dengan penjaga gawang sahaja sementara tadi. Namun kali ini para pemain pasukan Panthers cuba untuk melakukan gerakan di bahagian tengah ini. Dengan gerakan mereka dirampas untuk serangan direncana oleh barisan pemain pasukan Ultra FC untuk ketika ini. Satu gerakan untuk berikan ke bahagian hadapan. Untuk lepas. Satu rembakan cuba dilakukan. Gagal oleh Ijat. Penting untuk kejayaan penumbuhan pasukan Panthers FC ini. Terus diberikan ke bahagian hadapan untuk Ijat dengan Lim Adriano terus melakukan gerakan ke dalam penalti. Lim Adriano penjuru diberikan kepada pasukan Panthers FC. Di sebelah kiri ni untuk aksi di babak yang ketiga, kedudukan semasa masih lagi pasukan Panthers FC mendahului dengan jaringan 3 gol tanpa balas. Yang kini kita saksikan sepakan penjuru ini untuk dilambungkan. Hanya side netting di bahagian tepi tu. Ditinggalkan kepada rakan pasukan. Untuk mendapatkan bola untuk ketika ini.
Tiada mana-mana respon daripada pemain pasukan Panthers FC. Dengan Lim Adriano cuba untuk melakukan gerakan. Lim Adriano berjaya untuk mendapatkan bola. Seperti biasa dengan signature move Lim Adriano. Satu gerakan ke bahagian hadapan. Lim Adriano. Warna Ijat yang melakukan larian susulan itu. Gagal untuk berikan jaringan gol ataupun gerakan yang boleh memberikan impak ke atas kubu gawang pasukan Ultra FC. Kotakan penjuru terus dilambungkan. Oh, ada tandukan daripada pemain ini yang seringkali membantu di bahagian kanan. Ini John. Nah, kini pasukan Panthers terus melakukan kawalan. Main bersama dengan Zack. Anik. John. Namun kini jauh pula hantaran tersebut dilakukan. Hantaran terus dilakukan. Untuk Anik datang melakukan bantuan. Ijat cuba untuk mendapatkan bola tersebut. Dengan Ijat sekali lagi. Lontaran ke dalam kini diberikan kepada pasukan Panthers FC. Lim terus memberikan kepada atas pasukan. Pemain yang menekan perlu lebih segera mengeluarkan bola tersebut daripada terus diasak oleh pasukan Ultra FC sementara tadi. Kini lontaran ke dalam berikan kepada pasukan Panthers FC. Terus jauh diberikan ke bahagian tengah ini. Gerakan cuba dilakukan oleh pasukan Ultra. Oh. Dengan kini Ijat masuk ke bahagian tengah. Tinggi kali ini untuk mendapatkan Lim Adriano lebih pantas untuk melakukan gerakan di bahagian seberang kiri ini. Lontaran ke dalam terus dilakukan mendapatkan Zack. Zack terus mengalihkan bola tersebut ke bahagian kanan. Ijat. Namun sentuhan pertama yang agak sedikit kuat itu gagal dikawal. Untuk ketika ini bola ke bahagian tengah Lim Adriano. Terus disegerakan di bahagian kiri. Namun penjaga gawang ini pantas. Ini bola digerakkan ke bahagian kiri. Melakukan gerakan. Terus diberikan hantaran
ada kekasaran. Masa sepakan percuma bakal diberikan kepada pasukan Panthers FC ni. Dengan kini Anik berada berhampiran dengan bola. Sudah 2 kali beliau melakukan jaringan. Masih sepakan bola mati seperti ini. Masih lagi terbaring pemain pasukan Panthers FC ni. Dengan sepakan percuma bakal diberikan kepada pasukan Panthers FC. Betul-betul di hadapan kotak penalti pasukan Ultra FC. Untuk apakah angka 3 ini akan bertukar kepada angka yang seterusnya. Dia keluar. Kita terus berikan perhatian kepada sepakan percuma ini. Apakah hasilnya akan memberikan gandaan jaringan gol yang seterusnya kepada pasukan Panthers FC ini. Dan ada 3-4 pemain di hadapan bola. Ini satu rembatan untuk pemain ini mengukir nama selaku penjaring gol yang keempat. Satu rembatan yang cukup kencang. Ani Irfan membuktikan beliau pada kelas yang tersendiri. Memberikan jaringan gol yang keempat kepada pasukan Panthers FC ini. Mulakan selepas jaringan gol keempat berjaya dihasilkan oleh pasukan Panthers FC ini, dia Lim Adriano cukup pantas beliau untuk mengeluarkan bola tersebut daripada terus ditekan oleh barisan benteng pertahanan ataupun serangan di bahagian kanan ini oleh pasukan Ultra FC. Satu lambungan cuba dilakukan. Dengan kini apakah hampir-hampir pemain ini untuk memberikan jaringan gol kepada pasukan Ultra FC sebenarnya. Sepakan gol terus disegerakan di bahagian tepi untuk Ijat turun sedikit ke bahagian bawah. Cuba untuk menukar transisi. Ini bergerak ke bahagian kanan. Ini dia penjaring gol yang keempat sebentar tadi. Datang di Kasari untuk rembatan kini. Melambung tinggi melewati palang gol. Masih lagi belum gawang gol pasukan Panthers dibocori untuk aksi bagi perlawanan persahabatan pada malam ini. John, perlu pantas John. Kerana bermain dengan sambil lewa itu mungkin boleh memberikan risiko kepada benteng pertahanan pasukan Panthers FC. Cuba untuk lompat. 1-2 kini diberikan ke bahagian kanan. Ini
Masih lagi dalam penguasaan pasukan Panthers FC. Lim Adriano. Lim. Terus cuba melangkah ke dalam kotak penalti. Mulai gerakan yang dilakukan oleh Lim untuk memberikan gol kepada pasukan Panthers FC. Oh, berjaya untuk ketika ini dirampas oleh pasukan Ultra. Dilambungkan ke bahagian tengah ini. Dengan bola kini melambung ke bahagian tepi pula. Jadi pistol akan aksi di babak yang ketiga ini. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana untuk aksi di babak yang terakhir.
bersedia untuk aksi di babak yang terakhir sebenarnya untuk dimulakan untuk aksi di babak yang terakhir ni. Tuan persahabatan di antara pasukan Panthers FC menentang pasukan Ultra FC. Dengan kedudukan semasa pasukan Panthers FC mendahului dengan 4 gol tanpa balas. Dan jaringan yang terakhir dihasilkan pada aksi di babak yang ketiga tadi. Berpunca dari sepakan percuma. Ijat terlepas. Untuk lontaran ke dalam kini diberikan kepada pasukan Ultra FC. Oh, itu kesalahan yang tidak seharusnya berlaku. Terus lontaran ke dalam. Dan bola sudah pun keluar. Bukan FC. Gol jatuh pula. Mana penjaga gawang lebih pantas mendapatkan bola tersebut kini diberikan ke bahagian sebelah kanan. Ketika ini pasukan melakukan kawalan man. Terus diberikan ke bahagian kanan kepada Vikram. Apakah berjaya Vikram? Pertembungan antara Vicky Ram juga penjaga gawang pasukan Ultra FC. Jika kedua-dua mereka terbaring untuk ketika ini. Kini mereka bergerak. Gerakan itu sudah pun dikesan berada dalam posisi offside. Kini sekali lagi bola dilambungkan ke bahagian hadapan. Satu set. Apakah rembatan dilakukan? Gagal bola tersebut untuk dihalakan tepat ke gawang pasukan Ultra. Untuk ketika ini kedudukan masih lagi kekal 4-0. Lagi baik dikawal. Bergelut antara dua pemain. Rizzo Rossi terus memberikan bola tersebut ke bahagian hadapan. Baik diberikan kepada rakan sepasukan. Untuk kini bola bergerak man. Mendapatkan ijat di bahagian kiri ini. Kosong. Apakah percubaan bakal dilakukan sekali lagi tinggi? Vicky sudah 25 kali percubaan.
3-4 percubaan yang dilakukan oleh fikiran. Tepat kedekapan penjaga gawang pasukan Ultra. Kawalan masih lagi berjaya dilakukan resolusi. Oh, ala-ala Zidane pemain ini. Awal di bahagian tengah pasukan Panthers FC. Baik footwork yang diperagakan oleh pemain tengah pasukan Panthers FC ini. Legal ke bahagian tepi. Untuk kini masih lagi diberikan tekanan oleh para pemain pasukan Panthers FC. Ada kawalan. Satu lorongan yang berjaya dipatahkan. Namun Rizzo Rossi kembali. Rizzo Rossi. Namun Vicky Ram sekali lagi. Ada dalam posisi offside. Untuk kini terus dihalirkan bola tersebut pantas. Namun gagal untuk disasarkan tepat ke arah rakan pasukan yang berada di bahagian sebelah tepi. Lontaran ke dalam terus berikan kepada rakan pasukan di bahagian tengah. Dengan ruang yang agak kosong ini mungkin boleh memberikan sedikit advantage kepada barisan pemain pertahanan pasukan Panthers FC ini. Ijat terus cuba untuk kembali mendapatkan bola. Meng mengejar membantu bahagian tengah pasukan Panthers FC. Anik Irfan. Satu lorongan. Ada dua pemain pasukan Panthers. Dan berjaya juga Vicky Ram untuk percubaan yang ke-26. Akhirnya beliau berjaya untuk membuktikan beliau bukan hanya boleh berlari, namun beliau juga boleh menyumbangkan jaringan gol yang seterusnya kepada pasukan Panthers FC ini. 5-0 untuk aksi yang kita bawakan khas melalui siaran YouTube di Bolaris Action. Teruskan memberikan sokongan kepada kami dan teruskan berkongsi secara langsung ini agar dapat ditonton di seluruh pelosok dunia. Dengan jika kita perhatikan penjaga gawang bagi pasukan Ultra kelihatan terbaring. Sama ada signal untuk melakukan pertukaran. Sikan penjaga gawang tukar memberikan nafas baru kepada individu yang berada di posisi paling belakang untuk pasukan Ultra FC ini. Terus fair play berikan kepada pasukan Ultra FC ini. Jauh kali ini. Terus berikan ke bahagian tengah ini. Kini mereka bergerak di bahagian tepi pula. Kedudukan masih lagi pasukan Panthers FC 5. Pasukan Ultra FC 0. Kini mereka bergerak untuk melakukan serangan. Satu percubaan dikeluarkan oleh penjaga gawang pasukan Ultra FC. Ketika ini mereka terlepas pula.
tersebut kembali diberikan kepada pemain pertahanan pasukan Panthers FC ni. Anik turun ke bahagian bawah. Ke bahagian tepi kini. Ke kawasan tepi mungkin cuba untuk lari daripada kawasan tengah yang agak sedikit kompak. Jat. Dan sekali lagi. Itu terus disegerakan di bahagian tepi oleh pasukan Panthers FC. Keluar pula untuk lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Panthers FC. Jat untuk diberikan di bahagian tengah. Satu rembatan. Masih lagi gagal. Pun kelihatan tiang gol sudah pun terbuka luas. Farmer memberikan ruang untuk rembatan itu dilakukan. Dan kini dikirim kembali. Interception berjaya dilakukan di bahagian kiri. Ijat untuk melakukan gerakan di bahagian kiri. Larian antara lingkar. Satu lonjakan tinggi di udara. Gagal untuk menanduk bola tersebut. Diberikan di bahagian kiri. Satu rembatan. Gagal. Peluang itu disudahkan dengan sebaiknya. Gaya itu ditampan oleh Rizal Rossi. Keluar pula bola tersebut. Mungkin tiada tuju yang boleh dihalalkan bola tersebut ke arah pasukan. Ini dia fikiran penjaring gol yang kelima untuk pasukan Panthers FC. Rizal Rossi di bahagian tengah. Diberikan kepada Anik Irfan. Cuba untuk melakukan hantaran ke bahagian depan. Namun terlepas pula Ijat. Dengan kini gerakan cuba dilakukan oleh pasukan Ultra 2 lawan 2. Serangan balas. Cuba untuk melakukan rembatan. Gagal. Untuk menghalakan bola tersebut tepat menerusi serangan balas pantas yang dilakukan oleh pasukan Ultra FC ni. Meng turun ke bahagian bawah untuk membantu. Baik, Meng. Oh, itu dia si gerakan yang cukup mengelirukan. Bukan sahaja mengelirukan pasukan lawan, malah mengelirukan pasukan sendiri juga. Rizzo cuba untuk menekan di bahagian kanan ini. Terlepas untuk Ani Irfan kembali melakukan gerakan di bahagian tepi ini. Diberikan kepada Meng 1-2. Ani Irfan untuk lambungan ke bahagian kiri. Ada ruang. Apakah jaringan gol? Oh, masih lagi berjaya untuk diselamatkan oleh penjaga gawang pasukan Ultra FC. Dan kini diberikan peluang untuk
Satu rebatan. Jaringan gol. Jaya Ultras sekali lagi. Rizal Rossi. Ala-ala selebrasikannya. Ala-ala robot pula. Macam-macam aksi daripada pemain tengah pasukan Panthers FC ni. Angka jaringan kini bertukar kepada nombor yang ke-6. Dikawal oleh Jack. Kita kembali untuk kedudukan untuk ketika ini 7-0. Pasukan Panthers FC 7, pasukan Ultra FC 0. Man, cuba untuk melakukan percubaan. Satu rembatan yang agak tinggi. Dan itu dia Pipa Whistle menamakan aksi pada malam ini. Pasukan Panthers FC 7, pasukan Ultra 0. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Akhir kata daripada kami Bola Reflection. Majulah sukan untuk semua. Assalamualaikum.